Okay, ini pintu utama. Kat depan ni pintu pagar kita. Bila masuk parking, parking sesuai tengah ni dah. Okay. Kat depan ni kita ada ruang macam hall. Ada tangga untuk naik ke atas. Kita tengok bawah dulu dah. Okay. Sini ada satu toilet. Rumah ni owner baru beli dan baru siap renovate. So kita buka untuk sewa dah. Kita buka untuk sewaan rumah ni. Ada luar sini juga. Bagi dapur. Ni macam bilik dah lebih kurang. Pillar ni dia jadi store. Bilik air tadi dah. Sharing dengan bilik depan tadi. Ada table top. Ada shower. Tak ada toilet, ada shower. Itu saja dekat bahagian bawah ni. Kita ada pintu lagi. Okay, boleh masuk ke sini, kecil sikit lah. Ni kita naik tangga, kita tengok kat atas. Okay. Milik depan ni. Okay, sini ada sinki, toilet. Ini dekat bahagian atas dah. Ni pada bilik. Toilet sini sharing dengan bilik belakang. Oh, luah ni. Ada balcony. Kat belakang ni. Satu lagi bilik. Oh, baru siap cap belakang ni. Toilet pun sharing juga dengan bilik sebelah. Tengok bilik sebelah lah ke mana. Okey. Ni agak bilik ni. Itu untuk keluar. Alright.